Umur 32 tahun dah boleh pergi haji dengan hasil simpanan emas. Ramai orang berumur 25 hingga 40 tahun rasa nak pergi haji tu masih jauh. Tunggu duit cukup, tunggu gaji besar, tunggu masa yang sesuai. Tapi kisah Puan Amira Afina ni mungkin boleh ubah cara kita fikir. Beliau baru berusia 32 tahun tapi hasil daripada simpanan emas yang dibuat secara konsisten, beliau berjaya dapat kelulusan rayuan untuk menunaikan haji di usia yang masih muda. Lebih menarik, bukan beliau seorang, beliau dan suami bersama-sama dapat menunaikan ibadah haji. Untuk menunaikan ibadah haji, mereka menggunakan 50 gram emas setiap seorang sebagai cagaran atau pajakan. Apa yang Hana suka tentang kisah ni ialah emas bukan sekadar untuk simpanan. Bila kita ada ilmu, emas boleh jadi salah satu alat untuk membantu kita capai matlamat kewangan kita. Sebab tu kalau umur kita sekarang dalam 25 tahun, 30 ataupun 40 tahun sekalipun, jangan fikir terlalu jauh. Mula dulu dengan apa yang kita mampu. Boleh mula dengan RM100, RM200, RM300 setiap bulan. Yang penting konsisten dan gram emas semakin bertambah. Pesan mentor Hana, bukan emas yang membuatkan kita kaya, tetapi ilmu tentang emas. Kalau tuan-puan nak tahu macam mana nak mula simpan emas ikut kemampuan, macam mana emas dapat bantu capai matlamat kewangan sendiri, boleh rujuk pin video di profil Hana. Jangan tunggu sampai tua untuk mula merancang impian ataupun dreams. Mula hari ini, Hana doakan tuan-puan yang menonton video ini sampai habis, InsyaAllah satu hari nanti kita pula akan sampai ke sana.